Bertahun-tahun ringgit menjadi bahan ketawa. Siapa cakap ringgit Malaysia tak bernilai? Tak ada angin, tak ada ribut. Tiba-tiba media Indonesia puji Malaysia. Rupa-rupanya ringgit kita dah jadi antara mata wang terkuat Asia. Media serantau termasuk Indonesia pun mula beri perhatian. Sementara rupiah terus tertekan hingga menembus RM4.000 per ringgit, titik terlemah dalam 18 tahun terakhir. So, seorang ahli politik daripada Singapura telah kata pasal AMS is one of our best prime ministers we have had kerana mata wang kita sedang menurun. Ya teman-teman semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Timerek TV guys. Macam mana kabar kalian semua? Semoga sentiasa dalam keadaan sehat walafiat, dipermudahkan segala urusannya, dan semoga dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Apapun keadaan kita, situasi kita, mari kita upayakan untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan guys. Karena dengan bersyukur, banyak bersyukur, itu bertanda bahwa kita rida akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan banyak bersyukur insyaallah apa yang telah Allah berikan akan Allah tambah, yaitu keberkahannya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, dalam kali ini saya ingin reaction salah satu video yaitu yang diupload oleh channel Ria Oktorina guys. Jangan lupa subscribe beliau, yaitu tentang isu di Indonesia yang sekarang ini banyak diperbincangkan guys, dan banyak yang terkejut ya dengan keadaan Malaysia sekarang yang makin mengukuh guys, makin kokoh dan makin tidak terbendung, tidak boleh dikejar, intinya macam itu guys. Oke, penasaran seperti apakah videonya dan seperti apakah kekaguman media Indonesia? Langsung saja kita play videonya. Namun bagi teman-teman yang baru singgah di channel Timerek TV nih guys, please sebelum menonton video ini jangan lupa subscribe dulu channel Timerek TV dan nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan updatean video-video terbaru dari channel ini. Langsung saja kita play, let's go. Tak ada angin, tak ada ribut. Tiba-tiba media Indonesia puji Malaysia. Jadi apa pujinya Indonesia puji Malaysia ni? Puji Malaysia. Maknanya dah sadar lah. Sebab apa? Rupa-rupanya ringgit kita dah jadi antara mata wang terkuat Asia. Media serantau termasuk Indonesia pun mula beri perhatian bila ringgit Malaysia bukan saja naik konsisten, tapi menjadi antara mata wang paling stabil dan kuat di Asia pada tahun 2025. Bermula tahun ini, ringgit naik 7.68% terhadap US dollar, 12.53% lebih kuat dari rupiah, 11.88% lebih kuat dari Singapore dollar, 6.43% lebih kuat dari yen Jepun. Ini bukan sembang kedai kopi. Ini realiti yang menunjukkan pelabur mula yakin dengan kekuatan Malaysia. Apa lagi yang media Indonesia sebut? Ini maknanya Malaysia pelabur bukan saja merapat ke untung Malaysia dari pelaburan, tapi ekspor kita terus konsisten lebih tinggi dari import. Ekspor bulanan capai RM250 hingga RM580 bilion. Imbangan dagangan stabil dengan surplus RM50 hingga RM120 bilion sebulan. Bila ekspor tinggi, simpanan US dollar negara kukuh dan bank negara tak perlu terlalu masuk campur. Maka ringgit jadi stabil sendiri. Malah dalam tempoh 18 bulan terakhir, Malaysia dah capai pelaburan asing terus tertinggi sejak merdeka. Kadar realisasi projek meningkat dari 70% hingga 85% antara pelaburan terbesar. NVIDIA plus YTL Power membangun pusat AI berprestasi tinggi bernilai RM10 bilion. Pembangunan sovereign LLM Malaysia dan ekosistem AI nasional bahkan disebabkan lonjakan FDI. Pembinaan tumbuh 2 digit sepanjang 2025. Kilang dan zon industri baru naik macam cendawan. Industri semiconductor, bateri, AI dan peranti perubatan berkembang pesat. Malaysia dilihat sebagai destinasi utama pelabur dalam AI dan semiconductor, teknologi hijau, elektronik dan peranti perubatan. Sebab itulah kadang-kadang kita sendiri tak sedar, tapi negara lain sedang nampak apa perubahan yang berlaku di Malaysia.
Terbukti ringgit mula naik bukan sebab spekulasi, tapi sebab asas ekonomi kita makin kukuh. Guys, ini gokil parah. Kalian tahu nggak? Sekarang ringgit Malaysia hampir mencecah RM3 untuk 1 USD. Korang tengok ya, untuk masa sekarang 1 USD bersamaan RM4.05 Malaysia. Bagaimana dengan USD Singapura dan Brunei? Korang tengok ni, 1 USD Singapura bersamaan dengan RM3.15 Malaysia. Dan untuk USD Brunei sama juga, 1 USD bersamaan dengan RM3.15 Malaysia. Bagaimana pula dengan Indonesia? Korang tengok, RM1 bersamaan dengan RM4.139. Maksudnya, ringgit Malaysia makin naik, makin menguat dan meninggalkan mata wang ASEAN yang lainnya. Walaupun USD Singapura dan Brunei tidak dapat dikalahkan oleh Malaysia secara signifikan, tapi untuk $1 bersamaan dengan RM3.15 sudah memadai untuk menarik pelaburan-pelaburan dari luar. Jadi, kenaikan ringgit Malaysia juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti politik negara, peperangan luar negara, peningkatan pelaburan dalam Malaysia, dan kestabilan ekonomi dalam negara. So, apa pendapat korang tentang ringgit Malaysia? Adakah di tahun 2026, 1 USD akan mencecah RM3? Korang tahu tak? Kenapa ramai yang gelak bila ringgit kita makin mengukuh? Siap dapat prestasi terbaik Asia lagi. Bertahun-tahun ringgit menjadi bahan ketawa. Kalau ringgit jatuh, semua viral. Semua keluar teori lah, semua jadi pakar lah. Tapi, bila ringgit naik 8.8% hingga 9%, jadi mata wang paling berprestasi di Asia, ramai pula gelak, ramai sinis. Kenapa Hakikat yang ramai tak tahu. Ringgit melonjak 8.8% hingga 9% berbanding US dollar. Ianya kukuh ke paras RM4.16 per US dollar. Prestasi tahunan terbaik sejak 2017 dan nombor 1 di Asia dari segi prestasi tahun ke tahun. Bukan sembang kosong, bukan sekadar rebound sehari dua. Ringgit berjaya kalahkan Singapore dollar, baht, rupiah dari segi prestasi. Kita diiktiraf pelabur luar juga tau. Tapi kita sebagai rakyat Malaysia masih buat muka tak percaya. Kebangkitan ni tak berlaku dengan tiba-tiba. Ia berlaku sebab asas ekonomi dibaiki secara senyap-senyap. Disiplin fiskal ketat, ekonomi lebih sistematik, optimis pelaburan AI dan teknologi. Pemulihan ekspor negara pelabur luar dah nampak. Tapi sayangnya masih ada yang tak berasa bangga dengan kejayaan yang ada. Buktinya, kita berjaya mendapat prestasi terbaik sejak tahun 2017 pada tahun 2025. Tapi kita tak perasan sebab kita lebih biasa hidup dengan naratif kecewa daripada terima kenyataan yang ekonomi negara sedang bertambah baik. Sah, ringgit jadi mata wang Asia terkuat di dunia. Dengan fundamental ekonomi yang solid dan kepercayaan investor yang meningkat, ringgit kini tampil sebagai salah satu mata uang terkuat di Asia. Sementara rupiah terus tertekan hingga menembus Rp4.000 per ringgit, titik terlemah dalam 18 tahun terakhir. Jadi, langkah apa yang bisa diambil BI sekarang? Slow down? Kenapa nak suruh slow down? Apa yang PMX dah capai sampai nak suruh dia slow down? So, seorang ahli politik daripada Singapura telah kata pasal PMX is one of our best prime ministers we have had kerana mata wang kita sedang mengukuh. Tetapi di Malaysia ada segelintir yang nak juga PMX turun. So I nak tanya, honestly, kenapa? So with our ringgit so strong, I actually got a culture shock recently while travelling to Japan. I mean, we Malaysians are so used to our ringgit being weak. At some point, like even going to Thailand was expensive for us. Like if we go and eat in Thailand and pay in baht and then we convert it to ringgit, we'll be like, whoa, this tom yum is pretty expensive. But now that the ringgit is strong, the other day I went to Tokyo Station and then I had this like curry katsu chicken rice, like with really high quality Japanese rice. And when I finally got the bill and I converted it, it was like 18 ringgit per person. And they didn't even have the audacity to charge me for drinking water. And everywhere I go, it's like shopping is so much cheaper. Like so many things here are even cheaper than they are back in Malaysia. Even like designer goods, it's even cheaper to act rich here. And then I start having these like dark irrational thoughts. If I could earn in ringgit and then spend in Japan, then I would live a life of luxury. We Malaysians have never thought like that, ever. Now I know how it feels like to be Singaporean. Ringgit
Malaysia terus menggugah. Siapa cakap ringgit Malaysia tak bernilai? Sekarang, negara dan agensi-agensi luar tengah bercakap pasal mata wang kita ni. Minggu lepas saja, mata wang kita ni berada di tempat kedua terbaik dekat Asia sekarang ni, you tahu. 2 minggu yang lalu, bila Amal buat konten ni, sekarang, 1 Singapore dollars bersamaan dengan 3.35 sen. Pejabat naik gaji, ekonomi bertumbuh 5.9%, ringgit terus menggugah. Alhamdulillah, guys. Sikit lagi, guys. Sikit lagi. Dia akan menuju bawah RM4, insya-Allah. Sikit lagi, guys. Selain daripada faktor PMX itu sendiri, apakah faktor yang menyebabkan kenaikan ringgit luar biasa semakin padu? Jawapan ringkasnya ialah kerana FDI telah mencipta rekod, saudara. Begitu juga dengan rekod kedatangan pelancong ke Malaysia, ianya melonjakkan ringgit serba sedikit. Dan juga dengan kekuatan 17.7% export growth, ianya termasuklah government fiscal reform. Dan faktor yang tidak boleh dinafikan, USD semakin melemah. Itu dia, saudara. Ringgit telah menunjukkan pencapaian cemerlang sepanjang tahun 2025. InsyaAllah, saudara, tahun depan akan bergerak lagi bawah RM4. Sama-sama kita doakan. Ramai sebenarnya yang tak sedar sekarang ni ringgit Malaysia tengah mengukuh tau. Okey, dan bukan setakat biasa-biasa je performance ringgit sekarang. Memang the best in the last 5 years. Tak percaya aku akan tunjuk graf sekejap lagi. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten isu semasa, info terkini macam ni, tekan butang follow dekat sini. Dah tekan, mantap. So setakat yang aku rekod video hari ini, RM1 bersamaan dengan 4.04 US dollar. Kalau kita nak bandingkan dengan performance 5 tahun, korang boleh tengok sendiri graf tu. The last time kita berada di tahap ini adalah pada tahun 2020 itulah. Okey, kita pernah sampai 4.8, 4.6, selalunya bermain di 4.4. Tapi sekarang guys, 4.04 sahaja. Persoalannya kini, mampukah ringgit memecah support dekat 4 tu? Sebab selalunya bila dah sampai 4 tu, akan naik balik. Mampukah ringgit kembali kepada zaman RM1 bersamaan dengan 1 USD bersamaan dengan RM3.8 ke RM3.9 ke? Sama-samalah kita nantikan tahun hadapan. Bila aku cakap ringgit makin kuat ni, adalah mulut-mulut yang akan kata bukan ringgit yang kuat bang, USD yang makin lemah. So tak apa, aku bukan akan compare ringgit dengan USD sahaja. Jom kita compare dengan negara, mata wang negara lain, lagi-lagi negara-negara jiran kita. Kalau nak compare dengan Singapura sekarang, memang kita semakin kuat. Sebelum ni pernah sampai 3.5, sekarang 3.15. Kesian sikit lah dekat kawan-kawan kita yang kerja Singapura, mungkin gaji akan affected lah. Tapi sekarang satu Singaporean dollar bersamaan dengan 3.15. Okey. Dia boleh kata since 2022 antara yang baik lah. And then kalau kita nak compare dengan satu lagi negara jiran kita, Indonesia, ya Allah, yang ini tak payah cakap lah, korang boleh tengok sendiri. Yang ini aku buat max tau, aku bukan buat 5 tahun aku buat max. Ini adalah performance ringgit paling baik kalau nak berbanding dengan rupiah. Memang jauh sangat graf tu turun. Maknanya ringgit memang mengukuh dan rupiah tengah menjunam sekarang ni. Mungkin sebab tu kot ramai orang-orang Malaysia yang pergi bercuti di Indonesia sebab rupiah semakin rendah. Bukan setakat negara yang biasa-biasa saja, even negara maju macam Korea. Korang tengok Korea sekarang. The last 5 years ini adalah performance ringgit yang terbaik. Sebab itulah ramai juga orang Malaysia yang bercuti di Korea sekarang. Dan sebagai seorang yang pernah pergi ke Jepun beberapa kali, aku memang terkejut gila bila tengok currency Jepun berbanding dengan currency ringgit sekarang. Dulu pernah pergi Jepun 400 yen, sekarang tak sampai pun 300 yen. Okey, korang tengok sendiri. 0.026 sekarang. Ini pun aku buat graf max performance terbaik. Okey, sejak sebelum 2009 2008 lagi. So memang ringgit tengah kuat sekarang guys.
Jadi, adakah korang rasa ringgit Malaysia akan terus menguat tahun hadapan? Korang komen pendapat korang dekat bawah. Dan macam biasa yang nak support Wibro, tekan butang follow. Oke teman-teman, ya kita sudah menonton videonya dan mudah-mudahan video ini menjadi bahan pembelajaran untuk kita. Saya tidak ada maksud untuk memperbandingkan negara Malaysia dan Indonesia, namun lebih kepada pembelajaran guys. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Saya Tablet TV undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.